Assalamualaikum kepada semua yang sedang menonton YouTube channel Ejun Faizun. Ya, jadi hari ini hari Ahad 4 hari bulan 5, kita nak pergi berjalan berdua. Hari ni kita berjalan dengan anak kita, dengan Fahri. Fahri yang awal pakai helmet dah. Dia pinjam helmet acu dia. Okey, jadi kita nak pergi ride ke Cameron Highland. Kita akan naik motor ni, ya. CBR. Kita standby lah helmet kita, walaupun helmet ni selalu balong, tapi kita pakai juga. Gila ha? Ya. Tapi kita pakai jaket lah, sebab kerana sejuk kan. Jalan lama sejuk, tak tahan. Kita akan ride perlahan-lahan lah. Kita akan turun naik secara perlahan-lahan sebab kita bawa anak kan. Kan air. Dia pun pakai gila semua. Air. Okay, kita tengok kita akan gerak dekat mana kita akan berhenti depan ni. Kita pergi cari tempat ngeti dulu. Okay, bye bye. Okay. Dan sekarang kita berada di Pekan Wepin. Kita kena isi perut dulu lah, sebabnya bangun tidur jadi mana ada makan apa. Kita singgah dekat sini dengan Fahri, makan roti canai. Air roti canai, kita roti telur. Kita isi perut dulu, lepas tu kita sambung berjalan ya. Isi perut dulu. Kalau macam kita tahan, boleh naik sampai atas. Jangan nak cari tempat yang kata orang strategik sikit lah. Tempat-tempat yang kita tak pernah makan kan. Tak apa ke. Tapi anak dah lapar nak makan, kita makan dulu. Lepas ni kita continue balik. Alright, kita makan dulu. Okay, makan dulu balik. Okay, dan sekarang kita singgah dulu dekat kedai ni. Kita beli air mineral. Fahri pun dia tak apa sihat. Batuk tu semua ada dia ni. Jadi kita singgah sekejap lah dekat Tapah. Ni motor kita lah kan. Ini atas highway tadi 1314 jugalah. Memang best. Dah lama tak bawa kan. Memang syok bila kita ride. Okay, jadi kita akan bergerak terus lah. Lepas minum ni Fahri, kau pergi mana? Cameron Highland. Semangat nak pergi Cameron Highland. Okey, jadi kita gerak dulu. Okey, sekarang kita sudah pun sampai dekat Latak Iskandar. Tu belakang sana, Latak Iskandar. Depan tadi. Jom kita jalan-jalan dulu lah kan. Kita buat helmet tu, panas. Baru sampai ni, kita baru sampai lah, panas ni. Jaga panas gitu. Panas. Jadi kita jalan-jalan dulu lah. Kita sana. Jom. Okay, kita ni lah jalan-jalan dulu sini. Kita lepak sini ni. Ada tempat duduk. Bawah tu nampak tu. Tempat nak santai-santai dia. Dia dia. Latak Iskandar. Memang cantik Masalah kamera ni cantik ni. Clear. Ni air dia. Air dia jernih nak mandi pun boleh semua tapi bahaya sikit lah sini. Air pun sejuk. Nampak tu, Latak Iskandar. Cantik ni tengok. Kita mandi best ni. Cantik betul. Cantik air. Sonok. Air memang sonok lah Ya. Kita dah sampai atas lah. Nampak tak?
Cahaya tu terang kan. Terang sangat cahaya ni. Dekat sini ramai orang yang bergambar dekat sini. Ha? Sejuk. Memang air ni sejuk. Mak. Kita relax kejap sini, lepas tu kita naik lah. Kita teruskan perjalanan kita lah. Okey. Tengok tu ramai yang bergambar kat sini Tengok. Wah. Memang best lah. Sekali naik motor ni letih memang letih lah, tapi seronok. Letih campur seronok punya kan. Ya, kita tengok itu aja ni, cantik. Kita terang sangat ya. Okey, jadi sekarang kita dah sampailah dekat Cameron Highland. Ni kira Cameron lah. Baru selamat datang ke Cameron Highland. Kita singgah sini kejap, dah 5 minit kan. Baru kita bergerak lah ke destinasi seterusnya. Ni Hari nak bergambar kat sini Hai. Severi besar mak. Ni kiranya kita dah sampai dekat Cameron Highland. Ringlet. Cara nak isi minyak, tapi rasanya minyak cukup ke? Tinggal separuh tu. Kita singgah dekat Berincang lah kalau kita nak isi minyak. Kita rehat kejap, 5-6 minit tu kita jalan. Hai okey kan, ngantuk? Okey. Okey. Motor kita lah bagi rehat kejap 5 minit. Lepas tu kita bergerak lah. Okey, sekarang kita baru sampai dekat Habu. Kita berhentilah kan, berehat lagi. Kita kena rajin-rajin berhenti sebab takut Fahri nanti mengantuk. Lagipun yalah, sepanjang perjalanan ni kita banyak perhentian lah kan. Kita berhenti dekat Habu kejap, lepak-lepak dulu, minum kena rajin minum juga. Fahri pun tak berapa sihat. Kita lepak dekat tepi jalan dia kan, nampak boleh nyandor kan duduk sini. Seronok apa. Cuaca pun agak baik, tak ada, dia panas-panas tapi kadang ada mendung, dah redup, tak ada nak hujan kan. Jadi permudahkanlah kita punya perjalanan. Kat sana ada group big bike. Nampak tu, kalau dengar bunyi kan, tengah jalan tu. Tengok, ada group big bike. Kita relax sekejap sebelum kita sambung perjalanan kita. Jalan tu. Jalan lah. Dia balik, dia tunggu siapa. Kita nak pergi turun pun 5 bulan. Kita rehat dulu. Semua ada, arwan ada. Memang best lah. Apabila kita join nama, memang tak terikut lah. Sebab dia memang sorang-sorang, kita berdua. Padahalnya sisi rendah lah. Aduh. Okay, kita rehat dulu. Lepas ni kita akan sambung balik. Kita tengok perhentian mana pula kita singgah. Alright. Okay, jadi sekarang kita dah sampai ke destinasi seterusnya, ke Valley Tea ni Valley Tea lah. Tak tahu kita nak ngetik ke tak. Ya, kita tengok. Tapi tempat penuh rasanya. Ni tempat dia lah. Kalau nak turun kat bawah tu boleh naik kenderaan je lah kan. Masih tempat penuh ni. Sini kalau duduk lepak memang best lah. Tapi sebagai hari Minggu kan, penuh orang ramai nampak. Tempat tepi orang dah booking lah, tak dapat kita duduk. Nampak cantiknya sebelah ni tu, nampak tu kan air. Mana kita duduk air? Cari tempat. Pergi sana. Cari tempat. Tu sana hujung. Situ. Ini. Duduk. Apa tengok teh. Ni dah. Kawasan ni memang cantik pemandangan kat sini. Nampak tu. Air. Seronok air. Air seronok lah. Bukan senang sampai sini. Cantik betul lah.
Tu jalan turun belah sana. Kalau kita naik. Okey, jadi kita duduk dulu, relax kan. Dekat sini macam tenang sikit lah. Walaupun ada bunyi ting-ting-ting dulu. Okey lah. Dia punya cuaca dia sejuk kan. Ada angin. Hari dia makan. Kita bagi isi perut dia dulu. Lalu kita sambung jalan lah. Kan? Alright. Lepak dulu. Lepas kita sambung jalan. Kena tertarik kau nampak tu. Mantap. Mantap air. Minum sikit. Sedap. Dah. Tengok air makan tu. Wow. Red bean. Ni makan lapik perut. Sekarang kita singgah kedai makan betul, baru kita makan nasi mi kan. Okey. Okay, lepak. Ciao. Okey, jadi sekarang kita pun nak gerak. Kita nak pergi ke tempat yang seterusnya. Tak tahu lagi kat mana, Tanah Rata ataupun kita ke Berincang. Alright. Air boleh start motor. Buka kunci. Air tak dan apa lagi. Nampak dah manggil-manggil lah. Dengar bunyi dah. Motor ni steady. Jalan jauh macam mana pun steady. Okey, right. Kita gerak dulu lah. Jom. Dan kita sampai juga di Tanah Rata. Inilah. Cadang tak nak singgah tadi, tapi sayanglah pula kan, satu jalan kan. Tengok. Kita sampai kat Tanah Rata. Kita lepak sini kejap lah. Kalau kita tengok cuaca tadi mendung tau. Mungkin akan turun hujan lah. Kita tak boleh lama lah. Kita duduk kejap, lepas tu orang kita sambung perjalanan kita lah. Inilah rupanya keadaan di Tanah Rata. Nanti buat no. Sini kita santai-santai je lah. Dekat sini kan ada angin, angin. Angin ni yang membuatkan best lah kat sini. Tengok no. Goyang-goyang rambut kan. Memang best kat sini. Ada angin. Tapi dekat sana dah mendung. Takut tiba-tiba turun satu kali hujan, habislah. Mana kejap lari kan, kita naik motor. Hai? Okey. Sono? Sono jalan lah. Hari ni kita berdua je lah. Selalunya kita berlima. Dengan Azira, mama dia dengan tu Izal. Ni semua dia tiga kena tinggal. Jalan dua beranak je ni. Okey, kita lepak dulu. Lepas ni kita gerak pula. Kita pergi ke Berincang. Right. Ciao. Okey. Jadi kita sekarang berada di Berincang. Petronas Berincang. Kadang kita nak singgah makan, tapi Fahri kata dia tak lapar lagi. Sebab tadi dah kena pau kan. Jadi kita mungkin kita jalan terus lah. Kita jalan ke tempat seterusnya. Okey, jadi seperti biasalah. Kita singgah sini, kita tengok ada buah ketipang ke tak ada. Kan? Nampak tu. Kalau naik kereta, kita boleh kutip pucuk dah. Ni pucuk ketipang. Tapi kita naik motor ni, macam mana kita nak kutip kan? Tapi buahnya rasanya ada. Belah sini ada. Kita kena rajin selok-selok. Nampak? Sebiji. Buah ketipang. Sedap ni. Nah, pegang. Sekarang kita simpan. Tengok ada lagi tak buah ketipang. Try cari dulu. Selok-selok kalau ada. Asalnya kita jumpa kat sini. Nampak ada bawah tu. Kena selok. Nampak tu. Jadilah. Kan? Ini beli kalau timbang RM3-4 tak lari tu. Kita pergi kat motor balik. Hari pun tengah cari tu.
Tak tahu, ada jumpa mari. Tak ada? Ada cukup lah, 2 biji. 2 biji. Okey, jom. Kita pergi tempat seterusnya. Mungkin kita akan pergi Key Farm lepas ni. Alright. Okey, jadi sekarang kita sudah pun sampai dekat Key Farm. Jadi kita dah kutip buah ketimpang. Dekat jauh daripada sini spot tu. Tapi hanya orang tertentu je yang tahu. Air. Okey. Lapar tak? Lapar. Lapar sekarang lepas kita jalan ni kita cari pot makan pula. Sebab tadi dia dah makan pau, dia kata dia kenyang. Sekarang dah lapar pula. Kan? Kita kena isi perut lah. Jalan-jalan juga. Sekarang kita ni lah. Nampak tu suasana dia. Dekat Key Farm. Motor kita parking kat sana jadi. Tengok kat depan pula. Ni lah opennya keadaannya kat depan ni. Hari mendung dah rentik dah sebenarnya. Mungkin kita akan sangkut kat sini lah. Tapi tak apa. Kat sini pun ada restoran, kita boleh makan kat sini. Jadi tak ada masalah lah kan. Mungkin ni perhentian yang hampir-hampir terakhir lah. Perhentian kita sebelum kita memulakan perjalanan kita. Dah rentik dah nampak tu. Dah hujan lah. Jom kita cari tempat teduh hari ni. Masuk dalam. Jalan kat dalam. Nampak. Dalam ni pun macam-macam ada jual Tapi kita dah biasa jalan kat sini. Jadi tak kisah lah kan. Strawberry apa semua kita dah biasa makan. Kita jalan sini bukan beli apa-apa pun. Saja berteduh kan. Kita singgah makan airnya nak makan sup. Nampak tu. Airnya nak makan sup. Ni sup daging. Panas-panas nampak tu sedap. Lapar. Air lapar lah. Kita singgah makan lah. Tak peduli kita tunggu makanan kita. Nasi goreng kampung. Tapi makan air sampai dulu. Biar air makan. Sambil tu kita santai-santai lah. Lepas ni mungkin kita akan turun terus lah. Pelan-pelan jalanan. Kita makan dulu. Alright. Sedapnya. Makan dulu. Tadi selepas kita selesai makan, kita singgah ni kejap lah. Air nak kencing lah. Air nak kencing. Kita singgah buang air dulu lah. Dekat Key Valley juga lah. Tadi kita dekat Abu kan. Ni dah kawasan Kuala Terla. Kita dekat sini lah. Berhenti seketika lah kat sini kan. Tempat ni pun best juga. Kalau nak ngetih pun sonok kat atas tu. Tapi kita boleh buat makan. Apa nak ngetih kan. Kita singgah kejap lah. Kita nak cari Fazira punya ni lah, oleh-oleh dia lah. Nak beli coklat dia. Air. Sekarang kita ada dekat last stop Kita nak cari coklat untuk Ia. Cari yang murah-murah dah lah kan. Okay, ni coklat kita dah jumpa dah. Coklat Ia. Jom kita pergi bayar. Okay, jadi selepas ni kita akan berhenti di tempat yang terakhir. Jom. Kalau nak tahu kat mana, jom kita ikut je. Jalan. Okey, jadi inilah dia perhentian kita yang terakhir sebelum kita pulang ke rumah. Ini adalah tandas dekat Tok Janggut. Kita tumpang lah buang air dekat sini kan dengan Fari. Fari. Ini mungkin akan menjadi kenangan kita lah. Yang terakhir dekat sini sebab selepas ni mungkin Tok Janggut ni dah tak ada dah.
Dapat makannya. Jalan-jalan. Tengok. Akan menjadi kenangan lah tempat ni. Rasanya dah jadi bengkel kereta. Nampak. Ni tempat dia dah makan. Dah jadi macam store kereta lah kat sini. Kita keluar. Nampak dah tutup tutup janggut dah tutup dah. Nampak. Sebelum ni kita pernah konvoi beramai-ramai, kita lepak kat sini, kena kopi. Tapi ni dah tutup jadi tak ada lah. Nak minum pun tak dapat lah kan. Ni motor kita. Dan kita hanya menunggu untuk bergerak pulang lah. Orang lain pun semua dah balik lah, nampak tu. Semua dah turun lah. Dah konvoi. Kita follow mereka lah. Okey, jadi setakat ni lah kita punya video pada hari ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita selamat turun dekat bawah nanti. Selamat pulang. Semoga mudah lah perjalanan kita balik. InsyaAllah kalau kita selamat pulang, bermakna video ni di-upload. Itulah maknanya kita selamat balik ke rumah. Okey, itu saja video kita untuk hari ni dengan Fahri berjalan di Cameron Highland, naik motor CBR kedua. Kita akan berjumpa di video seterusnya insyaAllah. Okey, itu dia dari kita. Bye bye. Assalamualaikum.